Amboi, amboi, amboi. Senang ni hidup kau. Siapa-siapa ni? Tak nampak ke? Nampak tak? Nampak, Mak. Nampak. Habis tu, cepatlah. Buat kerja. Okey, Mak. Ayuh. Ni lagi seorang lagi. Main tengah panas ni kenapa? Dia orang masuk. Main ni. Yo. Adik, tolong kakak kejap, adik. Adik bukan betul-betul tau pinggan tu. Kakak nak buat air kejap. Adik, kenapa ni? Adik, kenapa? Adik kenapa ni? Janganlah macam ni. Jangan macam ni, adik. Adik, tenang. Jangan. Ya Allah, dah kenapa ni? Adik. Ni dah kenapa ni? Bagi adik engkau pegang pinggan ni kenapa? Kau tahu kan dia macam tu? Tak, Mak. Kakak minta adik letakkan pinggan mangkuk tu dekat meja sebab kakak nak siapkan air sekejap. Tiba-tiba pinggan tu jatuh. Ayah dah tunggu kita dekat meja makan. Nak siap-siap untuk makan berbuka ni. Sebab tu kakak nak cepat. Kamu ni kau nak cepat pun, fikirlah 2-3 kali. Mak penat lah. Dah pergi bersihkan kaca-kaca ni. Baik, Mak. Kakak buat sekarang juga. Dah adik, ni masuk rumah. Semua benda yang aku buat, semuanya salah dekat mata Mak. Sekarang Mak betul-betul bencikan aku. Aku dah usaha macam-macam untuk dekatkan diri aku semula dengan Mak, tapi semuanya sia-sia. Wow. Semua ni salah kau. Semua benda yang aku buat, semuanya salah dekat mata Mak. Sekarang Mak betul-betul bencikan aku. Hai Kak, kenapa asyik balik lambat je? Kita orang ni risau tahu tak? Selalu balik lambat. Ish, tak ada apalah. Kakak ada kerja kakak. Busy sikit. Adik buat apa tu? Adik main dekat sini tau. Kakak nak pergi tengok ayah kejap. Mainan. Okay, kakak pergi tengok ayah tau. Okay. Ayah. Kenapa Mak duduk sorang-sorang dekat situ ah? Mak, ni ada air untuk Mak. Mak, kenapa Mak senyap je? Mak okey ke? Mak sebenarnya dah hilang kerja. Hah? Mak dah hilang kerja? Habis tu sekarang macam mana? Iya,
Pihak sekolah dah berhentikan mak. Tahu tak sebab apa? Sebab nak keluarkan cleaner. Sewa rumah nak bayar. Bil hospital ayah awak kena bayar. Mana mak nak cari duit? Mak rasa kita tak boleh sambut raya tahun ni. Adik, abang rasa kan kita kena tolong kakak lah. Dia nampak macam banyak masalah je. Kakak. Kakak. Adik, Din. Korang tengah borak pasal apa tu? Din, kakak nak ucap terima kasih sebab ada niat yang baik untuk tolong kakak. Sebenarnya kakak dah buntu sangat-sangat. Kakak tak tahu nak minta tolong siapa lagi. Soal perubatan ayah nanti siapa yang nak bayar kalau kita tak ada duit. Jadi kakak ambil keputusan untuk kerja sambilan dekat kafe. Kakak tahu keputusan kakak ni akan buatkan mak marah. Jadi kakak tak bolehlah tahu dia. Din nak minta maaf sebab Din tak dapat nak bantu kakak. Din sedih juga bila dapat dengar yang mak diberhentikan kerja. Satu lagi, Din nak terima kasih ke kakak sebab kakak dah banyak berkorban untuk keluarga kita. Cik Siti! Apa khabar? Khabar baik. Dah lama tak dengar pasal khabar kamu semua keluarga. Macam mana sekarang? Okey tak semua? Alhamdulillah sihat semua. Alhamdulillah, saya pun sekeluarga semua sihat-sihat je. Ni sebenarnya saya dah lama nak jumpa dengan Cik Siti. Nak tanya si Ida tu. Sebab hari lepas saya baru ternampak dia daripada hujung kampung sana. Kat satu kedai kafe ni, tak silap saya, dia kerja situ. Setahu saya anak saya tak bekerja. Iya Cik Siti, saya betul-betul nampak dengan mata saya sendiri. Saya nampak anak Cik Siti Indah tu kerja kat situ, kerja kat kafe dari pagi sampai malam. Kalau Cik Siti tak percaya, Cik Siti pergi tengok sendiri. Terima kasihlah beritahu. Sama-sama lah. Okey dah, Cik Siti, saya gerak dulu lah. Nak saya tak tunggu kat rumah tu, kelaparan dia nanti. Saya gerak dulu. Kita jumpa lagi lah. Jumpa lagi. Bye-bye. Kerja? Kakak, kenapa tak beritahu mak kakak kerja? Sebenarnya kakak tak nak susahkan mak. Lagipun duit yang kakak usahakan ni adalah untuk sara ayah dan adik-adik yang lain. So kakak rasa kesian dekat mak, jadi sebab tu kakak tak nak bagi tahu mak. Allahu Akbar. Kakak, maafkan mak tau. Mak minta maaf sangat selama ni marah kakak, salahkan kakak untuk semua benda. Maafkan mak ya? Tak apa mak, kakak dah lama maafkan mak. Tak ada satu pun yang kakak terasa. Semua yang jadi ni pasti ada hikmah dia. Kakak, terima kasih atas jasa dan pengorbanan kakak. Sejak dari mula ayah sakit sampai ayah sembuh. Tak apalah ayah. Ini semua kan kita panggil pengorbanan. Jom ambil gambar raya jom. Adik, sini adik. Alright. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Kini tiba hari bahagia yang dinanti semua. Dalam desa atau di kota, kemerahan dirasa. Bersama meraihkan
Paling maaf hilangkan duka.